Hadirin diminta berdiri. Tuan-tuan dan puan-puan, majlis dengan segala hormatnya mengumumkan ketibaan Yang Berusaha Tuan Pengetua diiringi oleh barisan pentadbir sekolah ke dalam Dewan. Mohon semua hadirin untuk terus berdiri bagi menghormati ketibaan beliau. Dipersilakan duduk. Hadirin sekalian, selamat datang saya ucapkan kepada semua ke Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jambul bagi menjayakan program yang bertemakan Budaya Membaca. Yang Berusaha Tuan Pengetua Barisan Pentadbir Sekolah, guru-guru yang dihormati serta hadirin dan hadirat yang dimuliakan. Saya Ritisha Kumaran selaku pengacara majlis pada hari ini. Pergi ke taman memetik melati, melati putih indah berseri. Jika ilmu ingin dikuasai, amalan membaca jangan diingkari. Hadirin yang dihormati, bayangkan sebuah dunia tanpa buku, tanpa ilmu, tanpa pemikiran. Dunia itu bukan gelap kerana tiada cahaya, tetapi gelap kerana manusia tidak membaca. Tema kita pada hari ini ialah budaya membaca, iaitu asas kepada pembentukan masyarakat berilmu dan masa depan yang gemilang. Majlis dengan penuh takzim menjemput Yang Berusaha Tuan Pengetua untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis pada hari ini. Dengan segala hormatnya, dipersilahkan. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Tuan Pengetua atas ucapan yang penuh inspirasi sebentar tadi. Sebagai simbolik perasmian majlis, dipersilakan Tuan Pengetua untuk menyempurnakan gimik perasmian. Dengan ini, maka rasmilah program Budaya Membaca pada hari ini. Bagi menyerikan majlis, marilah kita bersama-sama menyaksikan sebuah sketsa pendek yang memaparkan kepentingan amalan membaca dalam kehidupan seharian. Dengan itu, dipersilakan. Terima kasih diucapkan ke atas persembahan yang begitu menarik dan penuh penghayatan. Hadirin sekalian, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Kalau tidak rajin membaca, manakan dapat ilmunya? Sebelum saya mengakhiri pengacaraan, burung merpati terbang ke kota, hinggap sebentar di atas perigi. Budaya membaca kita semakan bersama agar masa depan lebih berseri. Dengan ini, berakhirlah majlis kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.